Ini satu persaingan yang saya kira sengit di antara kedua-dua pihak. Namun kita meletakkan harapan yang tinggi supaya berlaku perubahan dalam Kuala Besut, dan untuk maksud itu keadilan akan memberikan sokongan yang kuat dan padu dalam tempoh kempen pilihan raya kecil di Kuala Besut, dan kita mengharapkan agar usaha yang kita lakukan ini dapat mengembalikan semula sokongan rakyat dan pengundi Kuala Besut kepada Pakatan Rakyat yang diwakili oleh PAS. Ya, Kuala Besut sudah tentulah satu kawasan yang agak berbeza dengan kawasan yang lain, maka faktor calon itu juga penting untuk diberikan pertimbangan, dan PAS meletakkan seorang tokoh yang cukup dihormati oleh pengundi dan rakyat di Kuala Besut. Beliau amat dikenali dengan sifat pemurahnya dan sering membantu rakyat di kawasan ini, dan faktor ini saya yakin boleh membantu usaha kita dalam kempen pilihan raya ini untuk mendapatkan sokongan. Ya, kita akan menumpukan jentera di Kuala Besut dengan kehadiran keadilan daripada Kelantan dan juga Terengganu yang diberikan tugas untuk memberikan fokus khas di kawasan ini. Sementara itu pimpinan pusat dan pimpinan negeri-negeri lain juga akan turun mulai esok, dan kita akan bahagi-bagikan tugasnya untuk menjaga peti-peti undi di kawasan ini. Kita tengok bahawa saya rasa peluang untuk PAS menang ni besar, sebab memandangkan memang orang yang kalau kita kata CSR itulah, dia banyak bagi wang kepada orang yang susah dan sebagainya, dan dia sebagai kontraktor kelas A, maknanya kita dipahamkan juga ramai kontraktor yang bawah dan orang pun akan bagi sokongan kepada dia. Saya jumpa orang sini pun mengatakan bahawa mereka cukup selesa lah dengan dia cara dia turun, dan memang kata renewable candidate itu ada pada dia. Dan kita mengharapkan juga isu-isu yang kita akan mainkan di dalam kempen kita tidak mungkin kita akan buat banyak, buat macam-macam umum lah. Cuma kita pergi pecah-pecah kelompok, aim kepada ini mungkin pihak pakar sebagainya, dan juga tempat orang UMNO pun kita akan concentrate. Ini yang kita nak bagi tahu. Tadi pun kita ada ambil gambar rumah mereka yang teruk apa semua. Kita nak bagi tahu bahawa memang permainan dulu lagi daripada UMNO ni, dia suka maintain orang miskin. Sebab dengan miskin ni adalah awal tu dia boleh bagi sumbangan, dan dengan sumbangan tu dia boleh kaut undi. Tapi kita kena bagi tahu juga bahawa dia punya negatif efek tu ialah harga barang apa semua naik, apa koren-koren dia orang hidup dengan mewah. Di saat petroleum satu ni, adakah satu boleh terima akal negeri yang petroleum keluar boleh rakyat yang miskin begini? Sepatutnya tak berlaku. Dah lebih daripada 50 tahun sepatutnya mereka ni diberi satu pertumpuan untuk menaikkan taraf hidup mereka dan sebagainya. Atau bantuan itu tak sampai kepada mereka, melainkan dekat pilihan raya. Jadi benda ni dia diulang. Kita tak mahu lagi dah generasi kita tu jadi begitu. Dan kita di Selangor pun kita beritahu bahawa kemenangan kita di Selangor tidak kita menolak kepentingan orang Melayu itu tidak wujud. Malah banyak ni kepentingan orang Melayu itu kita support di Selangor itu sendiri.